Macam mana kita nak check thermal fuse kipas ni, dia putus ke tak putus. Ni coil dia. Ini yang saya dah buka lah semua, kita dah gelaikan. Jadi nampak tak ni, yang macam botol ni, ini thermal fuse lah. Kalau kita dah buka ni, lebih baiklah kita check dulu thermal fuse ni sama ada dia putus ke tak putus. Nak senang kita pakai ni lah, multimeter analog ni. Pasal senang kita nak tahu sama ada thermal fuse kita ni putus ke tak putus. Jadi cara macam mana kita nak check ni, kita kena pull lah selector dia ni dekat continuity. Continuity yang ni lah, yang ada kali 1K kali 10 kali 1 ni. Lepas tu kita kena ambil wayar dia ni dan kita cantumkan dua ni. Tujuannya kita nak tahu sama ada meter ni hidup ke tak hidup sebelum kita nak check. Letak macam ni, okay, naik. Nampak tak ni? Kalau naik gini, bermaksud eloklah meter kita ni. Tapi bila kita buat gini, tak naik meter ni, bermaksud meter ni rosak lah, kena check. Jadi kita dah check tadi, meter ni elok. Lepas tu kita letak sini lah, mana sini ataupun terbalik pun tak apa. Macam gini, mana-mana. Tak gini nampak tak? Meter naik tak? Naik ya. Kalau kita lepas, dia turun. Kalau kita letak, dia naik. Yang ni sama lah. Dia naik. Lepas dia turun, letak dia naik. Bermaksud thermal fuse ni dia elok, dia tak putus. Tapi bila kita check, dia jadi macam gini. Ini thermal fuse jugalah, tapi jenis kotak. Letak macam ni dan kita kena buat gini. Naik tak? Tak naik ya. Kalau tak naik, dua sebab lah, sama ada thermal fuse ni putus ataupun meter kita rosak. Jadi kita nak tahu sama ada meter kita ni rosak ke tak rosak, cantumkan gini. Bila cantum jarum naik, bermaksud meter kita ni elok lah, tak rosak. Lepas dia turun. Okey, lepas tu kita buat macam ni lah. Test sekali lagi. Kalau tak naik juga, bermaksud thermal fuse ni dia putus. Macam gitulah caranya macam mana kita nak check thermal fuse ni dia putus ke dia tak putus.